Check sound. Sound check. This trickles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Engkau luncur dan lancarkanlah setiap baik doa dan bicara malam ini, Ya Allah, agar setiap lafaz kalam yang kulafazkan ini dari hati yang paling dalam akan sampai mendarat di pelabuhan jiwa umat yang tiada manusia yang tidak merindui kepada jasad dan susuk tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah setiap lafaz kalam dan setiap mutiara ilmu yang kami pelajari dan kami tadabburi tidak lain dan tidak bukan, Ya Allah, menambah kasih cinta, mendekatkan hati kami. Walaupun kaki kami terpisah jauh 8,768 km kurang lebih memisahkan dari surau Bandar Utama dalam Sadang Muhammad ke Masjid Nabawi, maka Ya Allah, orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat, orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap, orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, tidak lain dan bukan, pengisian dan sambutan Ma'al Hijrah dan Awal Muharram bukan hanya sekadar sambutan, takwim, rutin, ikut-ikutan tren dan konten, tetapi pengisian dan sambutan ini tidak lain dan tidak bukan untuk menambah cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, antara sunnah Nabi yang paling tinggi adalah mencintai, mengikuti, mendekati, merapati. Dalam sedang Muhammad, maka orang yang mencintai, orang yang sedang mendekati, orang yang sedang ambil tahu tentang denyut nadiku berjalan 450 km, nyawaku diancam bunuh, nyawaku di hujung tanduk. Dalam sedang Muhammad, kata Nabi, maka mereka yang sedang mencintaiku, apa tanda membina kota jika tidak dikawal pahlawan? Apa tanda menzahir cinta jika tidak dibuktikan dengan pengorbanan dan kecintaan? Tidak lain dan tidak bukan, when we love somebody and someone, bila kita mencintai dan mengasihi seseorang, kita akan pasti ambil tahu anak siapa kan. Bila nak nikah, mak panggil, "Ha, nak nikah dah ke? Mak, cik nak kahwin, cik nak kahwin mak." Bila abang kat mak, "Cik nak kahwin," tu benda pertama mak tanya, "Ha, nak nikah dengan anak siapa?" Sebab benda kena tahu siapa dia, siapa mak dia, duduk kat mana, gaji berapa, kereta apa dia pakai. Hak tu yang nak tahu dulu. Dia ni pengerusi surau mana, nak kena tahu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mukadimah saya itu memberikan satu kecintaan dan kekuatan. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kesempatan kita malam ini. Kita berada di awal Muharram, Sallallahu Muhammad, antara hari-hari yang dipandang dan digenggam oleh Allah Azza wa Jalla, antara hari-hari afdal, di mana berlakunya peristiwa besar dalam 10 hari awal sebelum kita sampai pada hari Ashura, Sallallahu Muhammad, yang disebut sebagai hari antara hari yang dilepas dan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, Sallallahu Muhammad Fadil Hafizahullah Ustaz Habib, yang manusia yang paling kasih cinta pada Nabi di dunia, Ustaz Habib lah kan, nama pun Habib. Mudah-mudahan keturunan Habib ini, walaupun bukan keturunan
Al-Bait seumpamanya, tapi Allah izin nama bermula dengan Habib ni, nak bagi tahu orang yang bernama Habib ni takkan pernah ada dendam dan benci, sebab yang lahir daripada hatinya cinta kasih, sesuai dengan namanya. Terima kasih sekali lagi atas undangan dan jemputan pihak Surau Ar-Rahman. Saya kira dah 15 tahun dah tak main. Saja anak abang kata dah lama tak main, supaya surau pasal bersalah lama tak pagi. Okay. Mudah-mudahan sentak lah ayat tu kan. Kalau tak sentak juga tak nak kata apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit perkongsian saya malam ni tidak lain dan bukan untuk menambah kedekatan kasih cinta kita kepada Nabi. Tuan-tuan, untuk memulakan perkongsian, saya kira dah ratusan kali tuan-tuan dengar ratusan siri, kisah, khutbah, ceramah, tausiah, taujihat berkaitan dengan Hijratul Rasul. Cuma malam ni kita nak angkat keistimewaan kecintaan rasa. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, sebagaimana saya sebutkan tadi, ibu dan ayah, kita tak mau sambut, kita tak mau dengar ceramah ni hanya sekadar konten dan trend. Orang lain membuat, kita pun buat, surau dan sambut, kita pun sambut. Adakah hanya sekadar trend? Adakah hanya sekadar mengisi takwim? Pastinya tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, kalau boleh ending dan outcome hasil daripada ceramah dan program malam ni, kalau boleh semua pakai nak mimpi jumpa Nabi, dan kalau boleh semua pakai daftar umrah malam ni untuk pergi umrah bersama Ustaz Habib Nizam dan Ustaz Manis. Tiba marketing tu kena ada. Tuan-tuan, untuk saya, sebelum kita merancakkan lagi suasana kasih cinta pada baginda Nabi, izinkan untuk kita sama-sama mengalunkan selawat. Kerana Nabi sebut, awlan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Alayya salatan, orang yang akan dekat rapat erat sampai Nabi kenal. Tuan-tuan, kita sambut Maulid, kita sambut awal Muharram, kita sambut nuzul Quran, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi ni, what is the because? Apa tujuan puncanya? Apa maqasid? Apa nawaitu? Niat kita ni apa tujuan? Adakah hanya untuk mengejar like? Adakah untuk mengejar followers? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, kita nak jadi manusia yang awlan nas biyaumil qiyamah. Orang yang di mahsyar nanti dia menjadi VIP, very important person yang Nabi kenal. Ummati, 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 ummati min surau Ar-Rahman sungai Fatani. Lama tak tes sound check PA mereka. Maka tuan-tuan, manusia yang paling beruntunglah, sebagaimana yang kita dengar, yang kita alunkan selawat dan qasidah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Semua sekali. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Lagi. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Masya Allah, sedap suara pakcik. Suara pakcik lagi sedap sampai tak bunyi langsung. Dia punya tahap kesedapan tu. Tuan-tuan, apa maksud, ma makna, what is the meaning of ya Hanana? Hanana, beruntunglah, beruntunglah kami menjadi umat Muhammad. Sebab apa untung jadi umat Muhammad ni tuan-tuan? Sebab kita mati paling lambat, duduk dalam barzakh paling singkat, bangkit di mahsyar paling cepat, dan masuk syurga paling cepat. Sebab tumpang syafa'atul uzma, disebabkan kita tumpang nama Muhammad, nama saya. Hampir semua lelaki di atas muka dunia dalam IC-nya tumpang nama Nabi. Bila nama kita diganding dan disatukan dengan nama Nabi, maka layaklah kita untukkan nama'i fil jannah. Kita dulu daripada umat Nabi Adam yang dah mati ribuan tahun, tuan-tuan, duk tunggu dah masuk syurga. Orang yang mati husnul khatimah sejak zaman Nabi Adam bukan masuk syurga lagi. Walaupun dia memang ahli syurga, tapi belum sampai masanya sebab belum meninggal. Orang yang mati awal tuan-tuan sejak zaman Nabi Adam Sallallahu Alaihi Muhammad, dia pun jealous geng-geng Sungai Petani ni. Bila lah nak mampu, bila nak mampu ya, ayat kasar tu. Bila lah nak mati ni umat Muhammad ni, sebab apa? Lagi kita tak mati, lagi tak masuk syurga orang-orang terdahulu, betul tak? Sebab nak masuk syurga, dia mesti kiamat. Nak masuk syurga, dia mesti melalui akhirat. Macam mana nak lalui akhirat dan kiamat sedangkan umat Muhammad tak mati-mati? Kita orang terakhir yang disebut sebagai bangsa penutup sekalian dunia. Tidak ada manusia, la nabi ya ba'da. Tak ada lagi nabi selepas nabi, dan tak ada lagi umat selepas kita. Jadi pelajaran pertama yang kita boleh belajar, muslimin dan muslimat,
Kenapa kena ambil tahu tentang Nabi? Sebab saudara Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. When you love, you have to prove your love. Bila kamu cinta, kamu kena tunjuk macam mana cara cinta. Anak sayang mak, sayang ayah, ada cara. Tanda kasih cinta suami kepada isteri. Apa tanda sayang cinta suami kepada isteri? Anak yang berbilang, itulah tanda kasih cinta. Touch and go, pantang touch jadi selalu. Itulah tanda cinta suami kepada isteri. Nah, abang dan tuan-tuan, maka pengisian kita malam ni tidak lain dan tidak bukan adalah nak tunjuk how we prove our love. Yang tu dulu, supaya dengan pengisian kefahaman kita ini, maka layaklah kita klaim daripada Nabi, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami sangat faham cerita tentangmu. Ya Rasulullah, ketika kami dengar ceramah, kami tak lena langsung walau sesaat. Kami tak lena Rasulullah, sebab tak puas dengar cerita tentang dirimu. Layakkah kami untuk mendapat syafaatmu? Esok klaim depan Nabi. Yang tu dulu, bagi clear yang tu dulu, kenapa kita sambut, kenapa kita kena main malam ni. Muslimin dan muslimat Allah. Jadi untuk menyemarakkan kasih cinta, sebelum saya rancakkan lagi tukang dia, jadi apa kata kita rehat seketika bersama KitKat. Saudara semangat, kita akan alunkan selawat untuk menambah kasih cinta. Kalau boleh sampai titis air mata rindu pada Nabi. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sabun Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak pergi umrah ikut kami, angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah tuan-tuan. Sekali lagi, siapa nak pergi umrah ikut Ustaz Manik, Ustaz Habib Nizam, angkat tangan. Saya. Masya Allah, 2 orangnya. Cinta tak sampai ni. Muslimin dan muslimat berhormat, tidak lain dan tidak bukan. Mudah-mudahan alunan selawat yang kita alunkan tadi, ingat, yakin siapa yang memberi salam pada Nabi ketika wafat sama seperti Nabi jawab salam ketika hayat. Walaupun jasad kita berada di Sungai Petani, maka selawat salam kita tadi sudah berada di Kubatul Khatrah, sudah berada di Masjid Nabawi. Yakin dan pasti Nabi kena, ya Allah, umat pula di Sungai Petani, bandar utama, telah mengalunkan selawat dengan penuh syahdu dan sayu. Muslimin dan muslimat warahmatullah. Okey, macam mana kita nak bawa cerita hijrah ni yang saya kata memang ratusan siri dan kali kita dengar. So mungkin malam ni pembawaan saya mungkin saudara Muhammad mungkin ada benda baru yang kita tak pernah dengar. Walaupun kisahnya sama tapi pembawaan ceritanya berbeza. Tuan-tuan, apa penting, apa intipati dan intisari? Dalam Quran Allah ulang perkataan hijrah.
Allah guna perkataan cerita tentang hijrah dalam surah Al-Muhammad pada 28 ayat, pada 28 tempat cerita tentang hijrah. Antara ayat alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Allah gabung, Allah petik 3 ayat. Hujung Allah guna bi amwalikum wa anfusikum. Orang yang beriman itu alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang betul-betul beriman, yang orang yang dalam hatinya, dalam jiwanya sentiasa bersiap siaga, yang sentiasa bersedia untuk berhijrah, yang sentiasa untuk mengubah, mengangkat sallallahu alaihi wasallam dari hina kepada mulia, dari dosa kepada pahala, dari kosong kepada terisi, dari ingkar kepada taat, daripada dosa kepada pahala, dari neraka kepada syurga, daripada lembah tandus yang tiada apa-apa bertukar menjadi pada cahaya Al-Munawwarah namanya, daripada kubur. Dulunya tanah Yathrib itu, Yathrib ni orang yang terlaknat, Yathrib ni orang yang membawa mudarat. Dari segi lughah, asal usulnya nama daripada orang Yahudi. Bila Allah angkat nama Muhammad memijak tanah Yathrib, bertukar dari hina kepada mulia, dari kubur Nasrani, dari ladang kurma yang tak ada apa-apa, kering kontang tandus, bertukar menjadi lembah yang penuh dengan barakah. Yang kita pijak hari ini disebabkan hijrah, maka dapatlah pahala kita satu ibadat, satu solat bersamaan dengan 16 bulan pahala. Kenapa saya sebut 16 bulan? Sebab sebagaimana yang kita maklum, sallallahu alaihi Muhammad, barang siapa yang melakukan satu amalan, satu ibadat di bumi Madinah, pahalanya bersamaan dengan 1000 pahala. 1000 pahala is equals to 16 months. Kalau dalam di Masjid Nabawi, kita di Masjid di Madinah Haram 100,000 pahala. Di Masjid Nabawi tuan-tuan 1000 pahala. 1000 pahala satu solat kita buat bersamaan dengan 16 bulan punya ibadat. Kenapa? Kenapa boleh dapat privilege dan keistimewaan itu? Kalau tidak kerana hijrah Nabi, kita tak dapat pahala 16 bulan pahala ibadat. Kita tak dapat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 kali ganda. 1000 kali ganda pahala itu disebabkan hijrah Nabi bertukar dari kubur Nasrani, kawasan tandus, bertukar menjadi satu tanah dan satu tapak yang Nabi memilih untuk diwafatkan di situ, sedangkan Nabi tidak dilahirkan di situ. Sehingga hari ini saya yakin dan pasti tak ada manusia yang tidak rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubah walau sudah ziarah. Jadi sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Macam maklum 1, 2, 3. Allahu Allah sama. Allahu Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan selawat dan salam kita sampai sekali lagi kepada baginda Nabi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila sebenarnya masa yang paling sesuai kita cerita bab hijrah ni? The real and the actual, yang paling sweet, yang paling betul-betul sampai cerita hijrah adalah kita orang yang pergi umrah ataupun haji. Misalnya Allah Muhammad, kita sebut umrah lah, yang masuk Mekah dulu baru nak pergi ke Madinah. Sebenarnya itulah momen paling sesuai mutawif main peranan. Bagi saya, kalau orang yang pergi umrah dan ziarah tidak ada titis air mata yang tertitis dan terleleh dan terjatuh di bumi Madinah walau setitis, bukanlah nak kata umrahnya tak sah, tapi ziarahnya bagi saya tak apa-apa nak sah. Walaupun dia bekas banduan, walaupun dia bekas penjahat macam mana pun tuan-tuan, orang yang hatinya ada fitrah hub, fitrah kasih sayang, tengok Masjid Nabawi, tengok kubur hijau, pasti akan ada titis air mata leleh. Tuan-tuan sebut tentang titis air mata, saya ingat saya 2018 19 sallallahu alaihi wasallam, satu jemaah umrah yang saya bawa. Maklum ni masuk dalam harian metro.
kat Pulau Muda, Sungai Petani. Cerita dia, maklum ni, Mak Lang ni bagi. Ketika selepas tawaf wada, dah selesai dah Sallallahu Alaihi Muhammad, dan ada sebelum kami nak turun tawaf wada tu, ada sedikit pengisian tausiah terakhir saya di hotel, surau hotel. Jadi ketika 5 minit pertama saya mulakan dengan Azmi Rabbi alunan salawat. 5 minit pertama, tengok Mak Lang tadi, dia lah orang pertama yang tak ada kata, tak ada kalam, hanya menangis. Saya kata, ya Allah, apa benda yang saya sebut betul-betul mengguris dan menghiris hati Mak Lang ni, yang saya baru kenal. Dia tak ada ayat lain, dia hanya teriak, tuan-tuan, teriak teresak-esak macam budak-budak. Ringkaskan kisah, habis tausiah dan tazkirah, selesai wada apa semua, maka bergeraklah PAS. Di zaman sebelum PKP, Sallallahu Alaihi Muhammad, tiada lagi nusuk, belum ada lagi zaman nusuk. Maksudnya apa? Boleh ziarah masuk Raudah anytime, anywhere. Cuba kena berabur. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Ketika mana bila bergeraknya bas dan dalam titis air mata Mak Lang tadi yang dibawa dari Mekah, muslimin dan muslimat, bas betet kepada Muntawif yang kedua bawa. Saya bawa jemaah yang masih ada. Ringkaskan kisah tuan-tuan, sampai pukul 3 pagi, tak silap saya. Sampailah rombongan Mak Lang tadi, sampai memang Muntawif bawa terus ziarah luar Sallallahu Alaihi Muhammad, dan mereka tak tunggu dah, terus ziarah dalam untuk ke Raudah. Ceritanya tuan-tuan muslimin dan muslimat Sallallahu Alaihi Muhammad yang sebagaimana yang tadi maklum oleh Muntawif yang kedua, bila masuk ziarah, ketika masa yang diberikan untuk ziarah Sallallahu Alaihi Muhammad, tuan-tuan dan puan, kalau hari ini muslimat dia ada masa, dia ada time. Contohnya lepas isyak dan lepas subuh. Tuan-tuan tengok, kalau perempuan muslimat dari pintu 25 daripada belakang tu, dan 19, 21, 25, itu pintu laluan belakang untuk muslimat bawa masuk. Tuan-tuan boleh tengoklah saya kalau bawa lepas subuh kan, bila tengok muslimat bawa, muslimat masuk, diberikan oleh laluan untuk ziarah Sallallahu Alaihi Muhammad, maqam Rasulullah dan Raudah. Tuan-tuan boleh tengok biasanya geng-geng jemaah India, Pakistan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nahi kushni tumpasai, geng-geng India Pakistan. Depa ni tuan-tuan, ketika dilepaskan, dia punya meraung untuk jumpa Nabi. Kita masih ada kan, kita orang Melayu Malaysia Timur, terutama orang Sungai Petani ni kan, kita tahu adab untuk menziarah Rasulullah. Tiada, kita kata tiadalah rengekkan, walaupun rindu dan jumpa Nabi. Tapi kalau geng-geng ni tuan-tuan tengok ketika dilepaskan, semua keluar Hindustan. Nah, habaq mai tuan-tuan, kita faham memang depa kasih cinta, itu cara depa. Walaupun kita tak sampai tahap macam tu. Tak laku ada geng-geng Sultani yang layan Hindustan dulu keluar juga. Kan? Sallallahu Alaihi Muhammad dia tu pagi he kahona hampir semua keluar. Tuan-tuan habaq mai tuan-tuan, kalau itu cara mereka menzahirkan kasih cinta. Mak Lang tadi bila masuk ke Raudah, cerita sebelum PKP, maka ketika masuk tuan-tuan, maka dia terus ziarah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kali ketiga ketika menyampaikan salam, menambahkan dalam salam kepada baginda Nabi, dalam Raudah tuan-tuan, jasad Mak Lang ni rebah. Air mata dari Mekah tadi tuan-tuan tak kering lagi. Takdir Allah Azza wa Jalla dalam Raudah ketika bagi salam muslimin dan muslimat dalam keadaan wudu hari pagi Jumaat dalam Raudah depan Nabi, lepas bagi salam jasad terkujur jatuh rebah. Akhirnya bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur jasad Mak Lang di pembaringan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah terjawab jawapan persoalan. Rupanya Mak Lang tadi, itulah tangisan rindu terakhir di dunia.
rupanya dia rindu sangat kat Nabi. Allah pilih dia teriak sangat kat Mekah tadi, rupanya nak mati depan Nabi. Yang kami ni cari jawapan pasal apa malam ni teriak sakit, demam, tembung perut ke apa, sebab teriak tak berhenti. Rupanya itulah tangisan supaya Allah tukar dan Allah ubah. Tangisan keduniaan bertukar menjadi senyuman kegembiraan bersama baginda Rasul di depan dalam raudhah dan dimaqamkan di sallallahu alaihi wasallam Jannatul Baqi 2018 ataupun 19 tak silap saya, masuk dalam area metro. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nak abang mai tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya kata momen kisah hijrah ni yang perlu sesuai atas mat. Sampai sebab itu persiapan hati al-isti'dad, persiapan dan persediaan untuk nak jumpa manusia yang telah menunggu lama. Nabi tunggu kita tuan-tuan, di sana hanya lama nanti. Nabi lama menunggu orang Sungai Petani. Aku tunggu lama ni, kenapa hampa baru mai? Terus dapat kita rasakan baca ayat Nabi cuma tak terlafaz. Aku tunggu hampa lama dah 1400. Sallallahu Nabi meninggalkan kita berapa lama tuan-tuan? Bila 1448 Hijri, maksudnya Nabi telah meninggalkan kita 1437 tahun kurang lebih. Itulah tempoh dan jarak perpisahan. Tuan-tuan, sallallahu luar biasanya Makkah dan Madinah ini. Kita kalau suka, kalau sayang, kalau kita nak repeat. Contoh kita makan kan, tempat pot healing, pot makan. Kalau kita nak benda yang kita dah try, kita dah rasa makan, kita dah rasa sedap, kita akan bagi review, kita akan bagi testimoni, dan kita akan recommend, bagi bintang star, dan kita akan repeat. Betul tak? Sebab kita tahu tempat ni memang recommended. Benda yang dah rasa, dah tengok, dah pegang, baru kita boleh repeat. Setuju? Ini benda makan ataupun benda tempat pot pelancongan. Tapi Makkah Madinah ni tuan-tuan, dia sangat extraordinary, sangat luar biasa. Walaupun kita tak pernah sampai, tapi tetap kita nak repeat. Tak pernah pegang, tak pernah pijak, tak pernah tengok sallallahu alaihi wasallam depan mata, tetap kita nak repeat. Dia tak sama dengan benda dunia. Benda dunia kena test dulu, baru boleh repeat. Contoh macam malam ni. Malam ni mesti rasa manis kan? Mesti nak repeat lagi malam esok kan? Tak mau dah. Tak mau dah ke malam esok? Tak mau dah. Ada nak lagi malam esok Salman? Nak kan? Kan? Kalau rindu, apa kita kalau rindu, tak ada kontrol sangat. Nah, apa mai tuan-tuan? Benda yang kita dah seronok, dah sedap, dah suka, kita nak lagi Ustaz Habib tolonglah panggil lagi contoh sebab kita dah serasi dan sebati. Betul? Macam itulah Nabi, macam itulah Madinah, macam itulah Umrah Nabi lagi. Semua ikut saya tuan-tuan, supaya kita dapat repeat jumpa Nabi. Allahumma rzuqna, semua Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mukarram wa rasulikal muazzam, baitikal muazzam wa rasulikal mukarram في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. Apa maksudnya ya Allah? Rezekikanlah pada kami walaupun tak larat. Badan ni macam-macam ada penyakit kan? Sallallahu alaihi wasallam, ya Allah izinkanlah kami, rezekikanlah kepada kami untuk pergi bertemu dengan Nabi-Mu. Allahumma rzuqna, rezekikanlah kepada kami ya Allah untuk menziarahi rumahmu yang mulia, Nabi-Mu yang terulung, Nabi-Mu yang mulia, Nabi-Mu yang agung ya Allah. Pada tahun ni nak pergi, tahun ni juga nak pergi, tak jawab nak pergi tahun ni juga, walaupun duit tak cukup tapi nak pergi juga. Sebab Allah pilih untuk jumpa Nabi, bukan yang mampu tapi yang mahu. So syarat nak pergi umrah dan haji sebenarnya bukan istita'ah tapi mahu dulu. Yang tu dulu. Kalau kita hati tak berapa mau, hang duit berjuta pun Allah takkan pilih dan kita takkan sampai. Tuan-tuan, kenapa Datuk dan tim Tan Sri Puan Sri yang dalam akaun berjuta-juta, kenapa tak pergi umrah setiap bulan? Lebih daripada mampu. Tapi jawapannya adalah Allah tak petik dan Allah tak jentik, Allah tak pilih, Allah tak sebut. Saya pernah ada rekod bawa jemaah umrah
Ketika dia daftar umrah tuan-tuan, dalam akaun dia hanya baki RM400. Tapi kenapa Allah pandang dia waktu tu? Muslimin dan muslimat. Okey, kembali. So cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah ni apa? Umum basic knowledge yang kita tahu dia adalah satu jenis, dia adalah satu perjalanan. Tuan-tuan, dalam hidup Nabi dia ada dua jenis perjalanan yang berat dan panjang dan heavy. Yang pertama tidak lain dan bukan perjalanan yang disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Salah tak apa, yang penting confident. Al-Basir. Apa pandai-pandai tukar ayat Quran. Tu saya kata biar salah muka confident, alim confident. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, perjalanan Nabi dalam hijrah sebenarnya preparation, permulaan hijrah bermula dalam Isra. Cara Allah susun, cara Allah nak prepare bawa Muhammad one day, 2-3 tahun lagi ataupun hampir 2 tahun akan datang, hang akan aku hijrahkan. Nabi belum tahu, tapi itulah perancangan Allah. So permulaan hijrah Nabi bermula dalam Isra. Tetapi what is the comparison? Beza antara perjalanan Isra dan hijrah, tuan-tuan, adalah Isra Nabi diperjalankan asra. Maksudnya Nabi tak guna tenaga healing. Ketika Nabi diletakkan di atas perjalanan binatang buruk, Nabi hanya layan perjalanan jauh tak kurasa. Kenapa tak rasa? Sebab Nabi tak berjalan. Nabi diperjalan, Nabi hanya melayan. Itu perjalanan pertama. Bila Nabi dibawa ke langit, sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang Allah susun, konten yang Nabi nampak, Nabi di-clean, Nabi dibasuh, Nabi di-charge iman, bateri iman Nabi yang dah kong 50 tahun. Sebab apa? Dibuang, diboikot, dilawan, dibaling najis, ditentang, diserang. Maka iman, tuan-tuan, kita pun jadi pengurusi AJK, orang duk kata, orang duk kecam. Mula-mula tu kuat juga kan. Kita kata, walau orang kata saya tak layan, saya takkan komen. Kita manusia biasa. Dia main satu ketika geram tu ada juga. Betul tak? Sama macam Nabi. Nabi manusia, Nabi pun ada perasaan marah, kecewa. Sebab sifat fitrah manusia. Cuma fitrah marah dan kecewa Nabi tidak seperti manusia biasa seperti kita. Tapi hakikatnya fitrah manusia. Bila nak abang main, Nabi dah injet. Bukan hanya injet pada jasad, tapi Nabi injet pada hati dan jiwa. Apa kurangnya aku? Madu yang aku beri, racun yang kalian balasi. Apa kurangnya aku? Aku dah belanja makan, aku suap, aku usap, aku belan. Mak ayah pada anak, apa yang mak tak buat, apa yang mak tak bagi, carbonara, takoyaki, amboi, Zeus Coffee, semua mak dah bagi. Mak suka pergi belajar saja. Besar ni kan, tapi tak pandai menghargai apa benda yang mak dah tak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam jemaah, panggil macam-macam ustaz, ustaz rempit, ustaz rainbow, sampai ustaz maneh, tu pun tak main juga. Lain macam tu ya tu. Hampa nak ustaz mana lagi Macam ni punya ceramah boleh no. Nak terang mana lagi? Dengan lagu lagi apa lah bagi hambui. Apa dia? Muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi Nabi bagi dah perfect. Nabi dah bagi segala-galanya. Apa lagi apa nak? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apa lagi? Mana lagi nikmat yang kalian dustakan? Apa yang dah tak cukup? Nabi dah buat segalanya. Nabi hanya minta masa je. Nabi tak minta duit Mai malam ni tak kena bayar, cuma tak ada telinga saja. Dan jangan lupa selfie sat lagi. Kan? Dan update story. Ustaz mana surau kami tahu hampa kau ada. Macam tu ayat tu Nah, habaq mai tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Itulah hijrah.
Maka Nabi turun dari langit dalam Isra wal Mi'raj, maka Nabi di upgrade, Nabi di clean, Nabi di fullkan charge bateri Nabi, bateri iman dan jiwa Nabi untuk terus mengharung dan menempuh perjalanan dan juga ujian demi ujian. Sehinggalah muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sampailah satu perjalanan takdir Allah Azza wa Jalla, dah climax, dah critical pada usia 53 tahun. Jadi permulaan hijrah Nabi bermula pada Isra wal Mi'raj. Itu poin dia. Bila Nabi berusia, tuan-tuan dan puan-puan, genap dah habis dah fasa dakwah di Mekah. Tuan-tuan, hidup Nabi ni ada dua fasa. Satu dia bagi dakwah di Mekah, dan yang kedua daulah di Madinah. Itu misi kenabian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bawa rahmat, Nabi bawa dua. Apa dua jenis rahmat? Yang pertama dakwah di Mekah 53 years, dan 10 tahun di Madinah dia bagi daulah. Kenapa Nabi kena tinggalkan Mekah? Tuan-tuan, tempat yang kita dah serasi sebati, tiba-tiba nak kena pindah. Sebagaimana kita azan dulu ke Ustaz? Macam mana? Terus je? Terus kan? Tuan-tuan, tempat yang kita dah serasi sebati, dah biasa, dah kenal kiri kanan kan, dah macam adik-beradik, ya Allah, sembang pun tepuk tampak, makan nasi di rumah dah biasa dah. Orang Kedah ni kalau sembang tepuk tampak mesti wajib. Dan teman-teman datang penuh, ya man dengan siapa, ya Allah, man lah jalan rumah no. Orang Kedah kalau sembang sampai tepuk tampak, dia akan mesti ajak pergi rumah, kompoknya tu orang Kedah. Dan Malaysia ni orang Kedah je yang ajak main rumah, baru jumpa sembang 5 minit tak saja. Negeri lain mana ada, baru kenal tak salah aku skema ke apa dah. Orang Kedah ada dia punya baik 5 minit baru sembang, kenduri duduk semeja, tengah makan pun balik, ajak main rumah dah. Tu yang kata Kedah tu. Jangan sebab tadi dia dah tengok kata ni jadi ramah sangat. 5 minit baru kenal, sebab pun balik je pun ajak main rumah dah. Okey. Muslimin dan muslimat rahimahullah, nak apa main kata tuan-tuan? Maka Nabi, apa benda yang Nabi buat di Mekah 53 tahun ni dah climax. Sampailah Nabi nak susun, tuan-tuan, untuk rekod di sepanjang 53 tahun di Mekah tidak ada solat jemaah yang didirikan secara terbuka, sebab dakwah masih terancam. Sebab di keliling Kaabah masih ada 360 petung berhala. Macam mana nak buat solat jemaah dalam aman dan tenteram? Sebab tu Nabi tidak diizinkan Allah, bukan tidak percaya, Nabi tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla membina negara Islam Mekah pertama. Mekah bukan negara Islam pertama di dunia, tetapi dia bumi yang Allah buat Kaabah, itu betul. Tetapi dalam ayat tangan Nabi, Mekah tidak disebut sebagai negara Islam pertama total, bukan. Jadi macam mana kena hijrah? Sebab nak cari vibe, nak cari circle, nak cari environment. Tuan-tuan kenapa main pada utama Selatan ini? Tuan-tuan tak kenapa tuan-tuan kena pindah main sini? Sebab di sini dululah tempat yang Ustaz Maneh duduk dulu, tapi dia tiba-tiba jual rumah tak jadi duduk. Apa tahu tak sejarah tu? Apa tak tahu ke? Tadi dan saya pergi pusing macam rumah saya, tak tahu siapa duduk. Jodoh tak panjang no. Siapa tak tahu sebab siapa terjual ke rumah kat sini lah. Allah tak izin. Okey. Kalau tidak kita duduk. Kalau tidak memang tidak rumah saya dah malam ni kira. No. Makan sedalam lah. Jumpa sama ni hari-hari. Mungkin sebab tu jawapan ni sebab takut boring jumpa tengok hari-hari ni, sebab tu saya tak jadi duduk kat sini. Ni cerita ni lama ni sebelum PKP Allah takdirkan. Hanya sempat 2-3 tahun beli rumah dah lepaskan. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Ia nak abang mai tuan-tuan, bila mana Nabi dah buat yang terbaik 53 tahun, Nabi nak solat jemaah secara terbuka, aman damai. Tidak ada sembahyang raya di Mekah, tidak ada solat Jumaat, tidak ada sembahyang jemaah terbuka, tidak ada puasa, tidak ada raya, tak ada sebagaimana yang kita ada hari ni di Mekah. Macam mana nak hidup? So kita perlukan environment, kita perlukan circle, itu penting. Bila anak-anak semua apa periksa sat pantang periksanya fail. Bila fail dia mesti periksa. Anak tu pun lelap mak kata hang ni kena pergi hantar mata hafiz dah saja. Biar celek sikit biji mata tu, hati dan jiwa. Bila kita pindah anak ke pindah alam, pindah ma'had, pindah sekolah, ya Allah, dan nombor 1 raja sekolah, cikgu tak ada bagi siap dah. Tu nak abang punya terang hati tu. Rupanya kena hijrah anak tu. Hijrah taman, hijrah tempat, hijrah rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Barulah nampak sinar. Kita perlukan circle. Sebab tu dalam Islam kita perlukan circle vibe macam ni. Kita ada taman community,
AJK yang boleh menghidupkan surau, yang kita tumpang vibe dan circle sebab kita tak mampu hidup sendiri. Akulah sunyi, aku tak mampu hidup sendiri. Takut jadi seperti kambing yang terlepas dari kumpulan yang boleh dimakan oleh serigala. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey, itulah tujuan. Maka Allah takdir dan Allah tadbir, susun atur. Maka hijrah adalah program aktiviti yang diarah, yang disusun, yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hijrah adalah program anjuran Allah Azza wa Jalla. Allah yang anjur, Allah yang menjadi director. Dan bila program yang Allah susun, dia ada AJK. Siapakah AJK hijrah? Yang pertama dipanggil AJK bagi kategori malaikat, dan kita ada AJK bagi kategori sahabat, dan AJK hijrah bagi kategori hayawan dan binatang, dan kita ada AJK bagi lokasi checkpoint yang terlibat. Kita ada lebih kurang 8 checkpoint yang Nabi lalui yang terlibat dalam jawatan kuasa program Hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 622 Masihi, ketika Nabi berusia 53 tahun dan merentasi kurang lebih 12 hari perjalanan. Ada riwayat yang kedua mengatakan bahawa kurang lebih Nabi mengambil masa sekitar 22 hari. Sallallahu Alaihi Wasallam merentasi 450 km padang pasir, dari gelap kepada gelap, dari gelap kepada cahaya. Itulah ringkasan knowledge yang perlu kita faham cerita tentang hijrah. So malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok siapakah jawatan kuasa yang terlibat dalam program hijrah yang disusun atur oleh Allah Azza wa Jalla. Macam malam ni sama juga nak buat program. Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang pertama yang mula-mula hias bunga ni? Ni belikan Maidin kan? Aku saya tanya. Siapa yang pergi beli ni, susun dan semua ya Allah. Kursi warna merah, semua ni Allah akan tanya ni. Semua ni AJK ni dah sampai di syurga dah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua benda ni well planned, well trained, well planned dan well arranged. Benda macam ni yang kita nak. Rupanya tuan-tuan, program Islam saya sebut-sebut dalam di masjid, di sekolah. Nak buat program agama ni dia jangan buat lebih kurang. Kan, panggil ustaz lebih kurang. Maksudnya cara kita santun. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu susun meja buat lebih kurang. Teman-teman macam Ustaz Habib pun dijemput ke mana-mana. Kita terasa pun kita bukan minta layanan VVIP. Walaupun kita ni bukan label alim ulama untuk tapi kadang terselit dah satu ketika, ya Allah, apa nak ambil ilmu ni yang Allah pinjamkan kepada kami ni, kadang buat lebih kurang. Kita bukan minta demand. Saya pun tak minta kambing golek pun malam ni. Paling kurang mungkin nasi ayam yang paling kurang lah. Takkan bihun goreng. Itu bukan level badan utama. Okay. Kan? Muslimin dan muslimat rahmatullah. Dalam tak mau demand tu demand juga. So nak abang mai tuan-tuan, hijrah adalah benda yang mesti disusun atur, tak mau buat lebih kurang. Semalam saya di masjid, kena sebut sebab janji semalam nak sebut. Semalam saya program Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Sungai Karangan. Yang saya suka tu adalah satu, dari segi yang pertama, okay, cara kita nak bagi markah macam mana surau atau masjid tu, dia memang well planned. Yang pertama, tengok permulaan cara orang kontak jemput, macam mana dia update. Sungguh-sungguh nak jemput ustaz ni, ustaz sebulan lepas dah kontak kan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam, ustaz jangan lupa tau, bulan depan tau, ni saya send location. Okay, minggu depan, seminggu sebelum mai, ustaz jangan lupa tau, send pula ni location tau ustaz. Kali ketiga, subuh ni ustaz jangan lupa tau, hari program kita hari ni ana send sekali lagi location. Nampak tak ustaz? Bersungguh 3 kali send location nak main. Walaupun kita tahu dah tempat tu rumah kita kan. Sallallahu Alaihi Wasallam, ini location. Nah abang dan tuan-tuan, bersungguh zaman belum ada location dulu tuan-tuan. Macam mana cara orang sambut ustaz? Tunggu dekat Tol Burut Utara. Ustaz, ni ustaz gunakan cara sembang tu, dia tunjuk dengan tangan-tangan macam tu. Ustaz nampak? Ni ustaz puting balik. Ustaz nampak ada ni anda dekat sini? Ni dengan tangan-tangan. Ustaz zaman belum GPS ni, yang tak ada zaman internet, GPS tak ustaz ni. Ustaz puting balik. Ni ustaz nampak anda tunjuk ni bawah pokok, tunjuk pokok. Ustaz tu sembang lah tadi. Hang cerita saya pun tak nampak pun tengah hang. Tapi nak cerita excited. Okey, nampak ustaz nampak ada depan tu. Ustaz ambil kanan. Okey, lepas tu pusing balik. Tanya ni. Okay, anda tunggu kat sini, pokok. Zaman tak ada video call, tak ada apa, tapi excited. Dia tunggu depan Tol. Zaman dulu orang sambut ustaz di Tol. Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sambut waktu belah mai je.
belah pi, pandai-pandai hang balik sendiri. Kan? Pandai mai, pandai balik. Tapi nak habaq mai bersungguhnya. Jadi program agama dia mesti well plan, dia tak boleh buat lebih kurang. Barulah Islam ni dia ada kelas. Saya suka macam tu. Sama juga macam saya di sekolah, dan saya duk train budak-budak ataupun cikgu, nak buat hampa buat sungguh-sungguh. Sebab tu saya di sekolah tuan-tuan, benda pertama yang sekolah saya pindah hari ni, Ustaz Lailas Muhammad, benda pertama yang saya buat, macam saya yakin Ustaz Habib pun buat benda yang sama juga. Benda pertama yang saya buat adalah saya tukar PA sistem baru. Sebab itu memang saya punya line, saya punya bidang. Dalam tempoh 2 jam, belas iklan dalam grup waris dengan sponsor luar dapat 5K. Hari yang sama, tak sampai 2 jam, Allah izin, Allah takdirkan 2 penyumbang, Ustaz Muhammad tu dapat 5K. Saya pergi beli turis barang PA dekat kilang di Ipoh. Balik sampai maghrib, pasar waktu tu juga sampai malam. Nah, apa bersungguh. Sampai hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan tengok di sekolah saya, bukan nak sembang kemas, tapi lebih kurang lah. Benda kemas kena sembang kemas lah kan. So hari ni kalau tuan-tuan tengok hari perhimpunan di sekolah saya, pengetua kata ustaz, ni baru perhimpunan sekolah kami dah level macam konsert, baru perhimpunan. Tu nak abang. Dah bukan kita nak riak apa, tapi lebih kurang macam tu lah. Dah nak kata Islam ni dia tak boleh buat low class, dia mesti high. Dan benda lain yang saya buat, saya tukar lagu sekolah versi album studio supaya budak dengar sekolah, lagu sekolah bagus, semangat nak main sekolah. Saya jenis petikan vibe. Main tu mesti ada vibe, mesti ada suasana, mesti ada PA dia mesti tip top. Main sekolah tu dengar tu boom, top tu. Itu lagu baru lagu sekolah, tak pergi konsert jadi lagi pun. Baru lagu perhimpunan negara aku je pun. Tapi meremang bulu roma, bulu ketiak, semua bulu yang ada. Nah, abang tu. Maksudnya kita mesti agama tak boleh buat awal, tak boleh buat lebih kurang. Konsep saya macam tu. Kalau tak ada, jangan buat tu. Saya ada panggil macam tu. Kalau buat lebih kurang, jangan buat. Kalau buat halal-halal, jangan buat sebab tak sampai. Okey, bismillah dan bismillah. Okey, sambung kan? So kita nak tengok tuan-tuan ni, apa benda perjalanan yang ni saya suka angkat tajuk ni. Okey, tuan-tuan, bismillah dan bismillah. Tadi saya kata apa? Kita nak berkenalan siapakah AJK yang berjasa, berharga dan bermakna dalam hijrah. Sebab Nabi tidak sendiri. Tuan-tuan, cerita tentang hijrah adalah ujian untuk orang yang berada di keliling Nabi. Saya ulang, hijrah bukan ujian untuk Nabi. Sebab Nabi tidak perlu diuji. Sebab Nabi ni, iman dia apa? Yazid wala yanqus. Iman Nabi bertambah takkan berkurang. Kecuali kita, yazid wa yanqus. Kus tak yazid. Maksudnya apa? Kita ni bertambah kurang macam kita semayang main surau kan? On off tak on. Tu kita. Iman kita berkurang berbanding bertambah. Tuan-tuan, Nabi tak perlu diuji. Sebab Nabi dah berada di kelas yang tersendiri. So nak apa mai tuan-tuan? Muhammad Muhammad. Dalam peristiwa hijrah, Allah bukan nak test Nabi, tapi Allah nak test orang yang dikeliling Nabi. Ketika Nabi tiada apa-apa, dibuang, diboikot, dikurung, dicatu makan, diboikot selama 3 tahun. Jadi peristiwa 46, umur Nabi 48 sampai 50 sebelum naik ke Isra wal Mi'raj. Lepas sekali Muhammad, Nabi berada di critical genting tuan-tuan. Waktu tu Allah nak test. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk aku uji kamu. Dalam kalangan kamu, siapakah yang paling terbaik, yang paling perform, yang paling function dalam agama? Kalau kita sebagai seorang ustaz yang paling function. Sebagai seorang pengerusi yang paling function. Tidak lain dan bukan seperti pengerusi surah Ar-Rahman pada utama sebagai petani. Pengerusi kena ada, bila ada kena puji tuan-tuan. Bila memang dia tak panggil tau, kompong. Rapat puji ni cuma tak ada sampai tergolek-golek lagi kan? Takkan tak ada apa-apa malam ni mana-mana. Okey. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. Okey, sambung So bila mana Nabi diuji untuk sahabat dikeliling, Allah nak tengok siapa sebenarnya yang paling sayang kita ni. Ketika mak jatuh rebah, bukan ujian untuk mak semata-mata, tapi Allah nak test anak yang mana yang paling awal sampai tengok mak.
Anak yang mana yang paling awal bank in dulu, transfer online QR kat mak hujung bulan. Kan? Kita ada 6-7 orang tuan-tuan. Anak yang mana yang paling awal bank in kat mak? Anak yang mana yang paling kerap ajak Shell out, Petronas out, Petron, BHP out, all in, all out, check in, check out? Anak yang mana yang paling kerap belanja mak? Soalan semua man. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ada anak 6-7 orang. Anak yang paling dekat raya akan sakit demam. Anak hak dekat tu lah yang paling lambat sampai. Tapi anak yang paling jauh, yang tu yang paling awal sampai. Kan? Siapa pernah lalui pengalaman tu? Sedih pula Ustaz. Awak Ustaz tahu cerita makcik ke? Ustaz ni kasyaf no? Nah habaq tuan-tuan, itulah ujian mak ayah sakit sebab nak test. Sama macam di Palestin. Sallallahu alaihi wasallam berjuang di Gaza dan di Aqsa, ujian untuk kita. Bila Allah uji, hampir tuan-tuan dan puan sejak 7 Oktober 2023, ataupun kita patah balik sejak 2 Disember 1917, ketika Palestin dirampas oleh General Allenby, diserahkan oleh British kepada Yahudi. 1917 sampai 1948, sampai lama-lama ni 108 tahun Palestin diserang, ditentang tuan-tuan. Sebenarnya bukan ujian untuk mereka, tapi Allah nak uji bangsa yang mana, negara yang mana, pemimpin yang mana yang support bantuan dulu. Sebab itulah ada sumut flotilla nak tunjuk kata kita Gaza hampa tak sendiri, kami ada. So ujian Palestin untuk kita, siapa yang paling alert, solidariti. Yang paling tak boleh tidur ketika Gaza tak tidur. Anak mana yang tak boleh lena bila mak dia sakit. Itu tujuan. Itulah falsafah hijrah. Dan ketika itu tuan-tuan, tidak lain tidak bukan, datanglah jawatan kuasa yang terlibat. Okey, antara poin yang kita nak angkat malam ni, yang kita nak garis bawah, yang jarang kita bincang. Saya nak petik 2 orang AJK. Namanya bermula dari huruf A. Dua-dua A. Satu Abdullah bin Uraikid, yang kedua Amir bin Fuhairah. Walaupun kita pernah dengar cerita dan nama ni, tapi mungkin detail kadang-kadang jagang-jagang. What is the contribution? Apakah portfolio sumbangan bidang kepakaran yang dia sumbang Nabi? Tuan-tuan, ketika pengerusi dan jawatan kuasa berbincang dan bersyawara untuk melantik jawatan kuasa Sallallahu Alaihi Wasallam di Surah Ar-Rahman berutama, maka sebaik-baik dan sehebat-hebat kita kata pemimpin depan dan pengerusi, dia boleh kenal pasti kelebihan dan kepakaran setiap biro, platform dan setiap kepakaran AJK yang berbeza. Makcik boleh buat apa? Makcik boleh masak. Okay, saya lantik makcik menjadi pengerusi biro makanan dan kerajaan. Makcik boleh buat apa? Makcik boleh susun kursi. Bak susun kursi, dia multi top first class, sengit 1 inci pun tak lari. Okay, makcik menjadi, dia panggil pengerusi BSK, pengerusi biro susun kerusi. Makcik dah orang dia. Makcik pula, makcik kerusi pun tak boleh, masak pun tak boleh. Makcik boleh buat apa? Makcik boleh makan, ya ustaz tak apa. Kalau macam tu, kami lantik makcik sebagai BSH, pengerusi biro biro MSH, iaitu biro makan sampai habis. Sebab tuan-tuan kalau buat program orang tak ada orang makan, payah juga kan, membazir. So kena ada pengerusi makan sampai habis, kena ada biro tu. Ada tak? Kena lantik tuan-tuan kan. Nanti insya-Allah kita lancarkan. Orang yang boleh makan sampai habis, dia boleh jilat payung tu supaya senang nak basuh, kena ada orang macam tu. Kalau tidak, membazir masak, kena ada orang macam ni bagi makanan ni. Muslimin dan muslimat kumkullah. Okey, siapakah 2 orang yang berjasa ni? Abdullah bin Uraikid dan juga Amir bin Fuhairah. What is the contribution? Apa sumbangannya? Yang pertama tuan-tuan, okey, sebelum saya nak bawa cerita sumbangan Abdullah bin Uraikid, dalam Islam dia bagi ilmu jazibiyah. Ketika mana Kesultanan Melayu Melaka, jemaah haji yang bergerak dan bertolak untuk menunaikan haji, bergerak dari Pelabuhan Melaka menggunakan kapal belayar, kapal layar dan juga bahtera dari Pelabuhan Melaka ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sampailah tuan-tuan sebelum kita dijajah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Portugis, sampailah ke British, sampailah ke Belanda, sampailah ke Japan, kurang lebih 446 tahun.
Tuan-tuan, sebelum kita ditakluk oleh 1641 oleh Jan Van daripada Belanda, jemaah haji ketika itu yang bertolak daripada Sallallahu Muhammad Pelabuhan Melaka, tuan-tuan tahu, jemaah haji yang menggunakan 6 bulan pi 6 bulan balik menggunakan kapal laut. Macam mana mereka tahu arah menuju ke Mekah dan Madinah tanpa GPS pada zaman itu, dan dieskort oleh tentera Uthmaniyah. Ini fakta sejarah. Sehingga kan ada satu Snok Hughes, seorang mubalik dari Belanda, dia pun kaji kenapa orang pergi Mekah ni bila balik dia mesti kuat jihad dia, melawan tentera British, melawan tentera Belanda. Rupanya orang Mekah ketika itu bukan hanya pergi haji dan umrah, tapi balik dengan semangat jihad. Itulah nilai falsafah haji. Sehingga kan Belanda dia hantar risikan mata-mata ke Mekah sampai pakai jubah untuk mencari apa kekuatan jemaah haji ni. Sampai balik dia mesti ada nilai jihad syahid fi sabilillah. Sampai tahap macam tu. Saya nak habaq tuan-tuan, orang dulu dia pergi ke Mekah, macam mana dia guna laluan dan arah tanpa GPS dan Waze? Teng. Soalan yang tidak terjawab. Jawapannya tuan-tuan mesti kita simak. Nak tahu jawapannya? Nak tahu jawapannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sekarang juga. Sebab tak ada iklan sekarang ni ya. Okey, sambung. Bila mana orang dulu tuan-tuan, dia panggil ilmu arah angin. Dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada tertulis dalam manuskrip di bawah Kesultanan Melayu Melaka dan di koleksi emas Perpustakaan Negeri Kedah. Dia ada satu manuskrip 24 negara. Saya pegang kitab tu tuan-tuan meremang. Ketika saya pergi program di Pusat Negeri Kedah, ustaz cerita sejarah kan. Jadi orang kuat library Kedah, dia bawa saya masuk ke satu koleksi emas yang tidak dibuka kepada umum. Saya pegang tuan-tuan 24 manuskrip tentang negeri Kedah dari 24 negara, dari 24 bahasa, cerita tentang kita. Rupanya dalam tu dah ada kajian orang Melayu dulu daripada Kedah tua sampai ke Melaka tuan-tuan. Dia ada satu ilmu di mana dia boleh tahu arah angin tanpa ada GPS. Dan ilmu ini yang sangat ditakuti oleh Portugis sampailah ke British. Sebab ilmu ini tidak ada dalam ilmu kemodenan. Simin dan simanullah. Maka itu antara kaedah dan cara kenapa Alfonso de Albuquerque datang ke Melaka. Kenapa Allahumma Muhammad, Sir Francis Light, Sir Anson, Sir Richard Anson yang melahirkan nama Anson Road di Pulau Pinang. Sallallahu Muhammad. Siapa lagi? Sir Captain William Batuus melahirkan nama Batuus. Sir King George III melahirkan Georgetown. Semua geng-geng ni mai dengan harapan selain dari menakluk tanah wilayah, kami nak ambil rampas ilmu kemelayuan yang akan digunakan di akhir zaman. Benda ni yang dirampas dalam kitab Flodima, yang dirampas oleh Portugis dulu, dihancurkan dan ditenggelamkan dalam Laut Melaka, Selat Melaka. Ini cerita lama. Tu point tuan-tuan. Ilmu ini rupanya Nabi dah guna dalam hijrah. Ilmu arah angin, Nabi menggunakan kepakaran Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah. Macam mana laluan yang paling orang tak lalu? Macam mana laluan yang paling menyelamatkan, yang paling sulit, yang paling secure ketika itu? Bismillah. Untuk rekod, hari ini perjalanan kita ke Madinah, dia ada 3 jenis laluan. Satu speed train dengan kelajuan 300 km sejam. Kita akan sampai kurang lebih 2 jam 20 minit dengan jarak kurang lebih 334 km. Jarak speed, jarak dia panggil jarak shortcut speed train. Sallallahu Muhammad. Jarak yang kedua 440 km dari Madinah ke Mekah, kurang lebih 6 jam, 2 atau 3 kali berhenti checkpoint. Dan jarak ketiga inilah yang jarang dan mungkin tak pernah dilalui. Jarak berbukit, perbukitan, jarak laluan sunnah yang Nabi keluar bermula daripada McDonald, rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, melalui 450 km, 8 checkpoint sampai ke min thaniyatil wada'. Nabi sampai ke kampung yang bernama Thaniyatul Wada' di Quba, 8 checkpoint 450 km. Yang ni yang tidak lalui. So Nabi ke Madinah dia ada 3 jenis laluan. Muslimin dan muslimat Allah. Okay, kembali. Saya suka bawa cerita yang mungkin jarang kita dengar. Okey, apa benar tuan-tuan? Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah. Apa semangat dia? Dan kita nak tengok apa benda yang kita boleh tiru dia. Apakah jasa mereka dan benda tu ada tak pada zaman kita? Okey tuan-tuan, so Abdullah bin Uraikid ni dia bukan Islam.
walaupun hujung dia menerima cahaya hidayah. Antara dua ayat. So permulaan tuan-tuan abang main, ketika Nabi diuji, rupanya ada je orang yang tidak Islam, yang belum menerima cahaya hidayah, tapi bersama Nabi, termasuk di Palestin. Di Palestin hari ini tuan-tuan, tidak semua Yahudi itu Zionis. Sebahagian Yahudi yang menyokong rakyat dan umat Palestin, dia panggil Yahudi ultra-ortodoks, yang serpihan daripada golongan yang mengikuti 70,000 umat Bani Israel, Nabi Musa yang solo masuk ke Palestin menggunakan laluan Musallallahu Muhammad di bawah pimpinan dan bimbingan Nabi Allah, anak murid, anak didik kepada Sallallahu Muhammad, Nabi lupa dah nama, anak didik Nabi Allah Musa alaihissalam. Okey, di bawah pimpinan laluan itu sampai hari ini tuan-tuan. Nabi Yushab bin Nun dibawa oleh Nabi Yushab bin Nun ni, keturunan itu masih ada susur galurnya. Nak abang depa ni lah yang menyokong umat Palestin. Jadi nak bagi tahu bahawa walaupun dia Yahudi Bani Israel, serpihan akhir zaman ni, tak semua yang menyokong Zionis. Termasuk pada zaman Nabi, tak semua yang tidak menyokong Nabi walaupun dia bukan Islam, termasuk Allah bin Uraikid, tetapi dia setia menyokong. Poin saya tuan-tuan, kadang orang yang kita percaya dialah yang mengkhianati, dan kadang orang yang kita tak sangka dan tak menduga dia yang lebih menyayangi. Mahal tak ayat tu? Jangan lupa update story. Kan? Kita percaya kat dia, tapi dia yang paling mengkhianati. Orang yang tak pernah kita kenal, tapi dia yang paling mencintai, yang support. Ketika kita lapar, kita tak ada duit. Tuan-tuan pernah sampai satu ketika Sallallahu Muhammad nak pergi kerja, keluar kereta ataupun motor, minyak dah merah dah, dah satu takuk dah tuan-tuan. Cek dalam beg duit tinggal RM7, RM5, dalam akaun RM23. Ini je tuan-tuan, nak pergi kerja ke Penang tu. Sallallahu Muhammad. Siapa yang pernah lalui? Kita dah hari tu hari tak ada apa sangat-sangat, anak pula minta nak beli tracksuit. Simi dan muslimat Allah. Kita berapa orang yang pernah ada situasi dalam akaun rapat nak ambil nak pergi ATM tuan-tuan, tak lepas RM20 pernah lah ambil RM20. Malu ke ATM tu. Mesin ATM tu kalau boleh sembang, kalau boleh sembang malu kat mesin ATM. Kita pernah ada, siapa pernah ada berada situasi tu di titik terendah. Jadi Nabi Allah izin tuan-tuan berada daripada titik terendah sampai tak ada apa dah, tak ada tempat untuk Nabi tumpang berlindung. Tu cerita dia. Jadi muslimin dan muslimat, sebab itulah datangnya orang yang Nabi tak sangka. Siapa menyangka, siapa menduga, datang orang yang bukan Islam tapi dia support aku. Sebab tu kadang tuan-tuan, ada jiran kita yang Chinese, yang Indian, tapi dia punya baik itu mengalahkan Melayu. Kan? Ada tak orang macam tu? Muslimin dan muslimat, okey, kembali. Tuan-tuan, saya nak ambil kisah di mana jasa yang kedua. So Abdullah bin Uraikid dia menjadi tracker. Okey, tracker ni apa? Orang yang menjejaki laluan, orang yang mencari jalan. Yang kedua Amir bin Fuhairah. Kedua-dua ni tuan-tuan bergabung. Apa tujuan, apa function Amir bin Fuhairah? Dan dia bekerja, kalau hari ni dia berkhidmat di bawah unit dia panggil USF, Unit Special Forces, pasukan gerakan elit, di mana ketika Abdullah Uraikid mencari jalan Nabi yang paling selamat, maka Abdullah Amir bin Fuhairah dia fungsinya untuk menghilangkan kesan jejak langkah Nabi. Tuan-tuan, apa kenapa Nabi perlu dihilangkan kesan jejak? Ada satu kelebihan yang disebut Sallallahu Muhammad dalam kitab Sirah Nabawiyah. Okey, kelebihan yang ada pada Abu Jahal, terutamanya tuan-tuan pemimpin dan panglima perang, panglima jahiliyah ketika itu, panglima Quraisy, adalah dia boleh mendeteksi dan boleh bau aroma tapak kaki dan kesan bekas tapak kaki manusia. Ini kelebihan yang ada pada Abu Jahal. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa Rasulullah Muhammad, jika hari itu ada 20 orang yang main bersama Abu Jahal dengan 50 ekor kuda yang mengepung rumah Nabi yang diganti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala wa arda, jika 50 ekor kuda darat dengan 4 kaki dah 200 kaki, betul? Maka pada malam hijrah ada 200 kaki, jika campur dengan 10 orang, darat dengan 10, darat dengan 2, jadi 220 kaki campur dengan Nabi dengan
unta Nabi Al-Qaswa dan juga Sayyidina Abi Bakar. Lebih kurang dah ada kurang lebih 250 kaki. 250 tapak kaki Abu Jahal sekilas air ikan di air. Aku tahu yang mana jantan, yang mana betina. Itu Abu Jahal. Jadi Nabi perlu menggunakan kepakaran tahap tinggi, iaitu untuk menghilangkan kesan jejak tapak kaki. Tuan-tuan, jasa Amir bin Fuhairah hari ini diteruskan oleh unit pasukan elit ketenteraan. Dalam ketenteraan Malaysia, tuan-tuan, kalau di US kita ada Special Forces. Kalau di US dia ada Delta Forces. Yang tuan-tuan tengok ketika Donald Trump bila dia turun mana-mana melawat mana-mana negara, termasuk Malaysia hari itu, Saudara Muhammad, ketika seminggu sebelum Donald Trump turun, akan ada satu dipanggil SF, iaitu Special Service Forces, akan main seminggu sebelum, spek hitam. Saudara Muhammad, tuan-tuan tengok ketika mereka berjalan, tangan mereka seperti macam ada cacat. Rupanya tuan-tuan, geng Special Service Forces yang di bawah, yang direkrut di bawah kementerian ataupun kerajaan United States of America yang menjaga dan mengawal sedia keselamatan dan jejak kaki Donald Trump dan perempuan, mereka ni ada dua tangan pula, 4 tangan. Yang kedua tangan buatan di luar jaket blazer, dan yang kedua tangan sebenar di dalam blazer. Tangan ni sentiasa macam ni. Oh, macam Dr. Jan sebut malam ni ya. Jadi geng-geng ni tuan-tuan, jika ada satu benda, kita kata benda yang tidak dijangka sedang hendak oleh musuh, maka dia akan cepat-cepat mengeluarkan tangan yang sebenar. Geng ni tuan-tuan akan turun seminggu sebelum Donald Trump turun. Dan apa kerja buat dia? Ini yang ada dalam Amir Fuhairah dah buat dah dulu. Depa akan menghilangkan semua satu line internet supaya tidak boleh digoda oleh musuh. Yang kedua, dia akan deteksi mana laluan simpang yang akan Donald Trump lalui, bermula daripada kompleks Bunga Raya Kuala Lumpur International Airport sampai ke Hotel KL. Berapa laluan, berapa simpang, berapa traffic light, semua akan dicatat dan dicatik oleh geng Special Forces, penghilang jejak. Supaya jika ada serangan dari udara, maka Donald Trump akan dibawa lari mengikut laluan yang paling selamat. Rupanya tuan-tuan, kehebatan United States ataupun kehebatan tentera-tentera Rusia, China yang ada pasukan keselamatan tercanggih dunia, tuan-tuan, canggih lagi Nabi guna dalam hijrah. Ini poin yang jarang diangkat. Abang main bahawa Nabi suruh hampa belajar ketenteraan sampai sehebat itu. So Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah bin Uraikid, dia ada kepakaran itu. Itu kalau di United States of America. Kalau di Singapura kita panggil Special Combat Forces. Kalau di apa lagi, Saudara Muhammad, di China, di Rusia pun sama juga, Special Service yang mengawal selia, mengorok tuan-tuan, kalau Donald Trump turun, tuan-tuan pasal kereta yang dipakai oleh Donald Trump dipanggil The Beast. Dan kereta The Beast tu, dia punya pintu dia 8 inci tebal, bersama dengan harga pintu saja bersama dengan sebiji kapal. Tuan-tuan tengok, dia akan bawa 5 biji The Beast. Kereta yang dia pakai, tuan-tuan, dan jika berlaku, kita tak akan tahu yang mana satu kereta yang sedang dinaiki oleh Donald Trump sampai tahap macam tu. Maksud jika berlaku, tuan-tuan, dia pakai sap ke depan belakang. Lain-lain musuh main tak tahu yang mana kereta satu yang nak ditembak. Dia akan menyerupai teknik penyamaran 5 kereta yang sama dunia hari ni. So Nabi dah guna dan ilmu ni. So kita kena angkat nilai ni. Tapi tuan-tuan, tentera Malaysia tak kalah. Angkatan Tentera Malaysia, kita ada dah nilai ni, kita ada unit ni, kita ada. Saudara Muhammad, yang pertama kita ada dia panggil Taipun, kita panggil Tiger Platoon, Platoon Harimau PJA di bawah pasukan gerakan HAM, yang mereka ni barisan hadapan, penguasa barisan hadapan yang akan menggunakan teknik penyamaran dan dia menggunakan teknik halimunan, senyap dan halimunan dalam hutan. Ini yang kedua, kita panggil Ungreen, unit gerakan Marine yang depa ni tuan-tuan boleh selam 3 hari dalam laut. Bukan selam tak bangkit, selam tak bangkit tu nipu sangat. Maksud depa ada skill, Saudara Muhammad, boleh kita kata menyerupai dan menyamar dalam laut. Unit gerakan Marine 2. Yang ketiga, kita ada unit tindakan khas, Saudara Muhammad, dia panggil UTK, unit pemusnah bom. Dan yang keempat, kita ada BAT 69, yang ni di bawah polis PDRM, pasukan elit. Kalau di bawah tentera kita ada pasukan Regimen ke-22, yang ini saya sebut dalam khutbah tadi. Pasukan Regimen ke-22, Saudara Muhammad, GGK Komando. Kita ada apa lagi? Regimen ke-21 RGK, pasukan gerak
gerakan payung terjun udara. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, dan mereka ni kalau terjun tanpa sebarang bunyi di kamp Sungai Udang. Kita ada apa lagi? Komando, Paskal. Tuan-tuan, geng-geng ni semua geng-geng unit pasukan gerakan elit yang mereka ni yang mencari jalan dan menghilangkan jejak tapak kaki jalan bila ada operasi. So nak abang main nilai dalam hijrah ni, dia berkaitan dengan operasi keselamatan. Macam mana Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Fuhairah boleh bergabung bercantum kedua-dua unit portfolio untuk menjaga dan mengawal selia setiap gerak-geri Nabi sampai selamat di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Tuan-tuan, yang terakhir, point. Apa tak lena tu? Kecewa saya. Saya nak wanti tadi, nak wanti awal. Bila saya tengok tuan-tuan lena macam tak lena je, kecewa sangat. Ya, tuan-tuan nak saya wanti, tuan-tuan please tolong lena, please come on. Okey, saya stop dah ni, penutup dah. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Apa pelajaran yang kita boleh bawa pulang malam ni? Tuan-tuan, pada satu ketika dalam hidup ini, tadi saya kata, kita akan pernah berada di titik terendah. Seorang ayah pernah kecewa dengan anaknya. Seorang ibu pernah kecewa, bukan pernah, sering kali kecewa dengan suaminya, merajuk. Saudara semaman. Seorang anak juga mungkin pernah kecewa dan merajuk pada ibu dan ayahnya. Seorang AJK mungkin pernah kecewa dengan jemaahnya. Seorang ustaz dan cikgu mungkin pernah kecewa dengan anak didiknya. Kita akan ada titik terendah, titik kecewa. Dan Nabi, tuan-tuan, Allah uji berada di titik itu. Bila Nabi dah buat yang terbaik, mak dah jamu makan, ayah dah belanja makan, ayah dah beli macam-macam, tiba-tiba anak tak balas, anak tak perform. Bukan minta kita balas, tapi cukup taat dan hormat beradab. Itu je yang kita minta di sekolah dan seumpamanya. Bila 53 tahun jasa Nabi dibalas tuba, dendam, cinta dibalas dendam, madu dibalas racun, akhirnya Nabi membuat diri merajuk. Ayat mudah kita kata Nabi merajuk, manusia biasa. Jadi Nabi perlukan wan dan kekuatan. Itulah maka akhirnya Allah pindah dan hijrah ke Nabi, supaya Nabi dapat diselamatkan kembali. Sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya jasad dan jiwa, tapi Nabi nak balik semangat Nabi yang hilang. Sebab tu bila kita kecewa, kita sedih, kan kita nak pergi bercuti, pergi healing, kita nak hilang stres, kan? Tengok pantai, tengok laut, pergi tepi pantai, genggam pasir, makcik akan nyanyi lagu Ku sangkakan. Lagu Ustaz Habib dulu, atau Qorat bini dah dulu. Panas berpanjangan. InsyaAllah. Saudara dan semua. Ibu-ibu sekarang kalau kecewa, kalau suami buat perangai, kalau suami merajuk, kalau suami buat lebih kurang dekat isteri, macam mana makcik nak pujuk pakcik-pakcik? Macam mana isteri nak pujuk suami? Dia akan keluar sebuah lagu, hanya adik dalam hati. Sambung. Apa janji saya ku adik sampai mati. Lagu hari ni kan, tu cara pujuk lelaki. Nah abang dan tuan-tuan, bila Nabi merajuk, siapa nak pujuk? Maka pujukan langsung dari Allah. Adanya Sayyidina Abi Bakar dan ada unta yang lebih manusia dari manusia. Itulah teman Nabi untuk memujuk Nabi. La tahzan Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi pujuk Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana ya Rasulullah. Akhirnya berjalan bersama, seiring sejalan sampai selamat di pertengahan, di permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka sebenarnya bila Nabi sampai Madinah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah merancang. Dan apa juga perancangan Allah pasti terbaik. Rupanya tuan-tuan, Allah tarik nikmat 53 tahun duduk kat Mekah, Allah tarik satu, Allah ganti 10. Rupanya tak sangka Nabi Allah nak bagi kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Maka tak sangka Nabi nak jumpa dengan Aus dan Khazraj. Nabi nak jumpa dengan geng Ansar. Yang maksud Ansar, Nasrullah, Ansarullah, orang yang sanggup setia membantu menolong agama Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Arab Madinah dia panggil Al-Ansar, Sa'ad Al-Ansari sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abang Mike itulah antara manusia-manusia yang sentiasa ada. Abu Ayyub Al-Ansari,
orang yang sentiasa tolong. Sebab bila Mekah tak mau tolong, kifai. Kalau hampa buang Muhammad, kifai, it's okay. Biar kami yang sambut, biar kami yang jaga, biar kami yang sayang Nabi. Satu Nabi sayang sangat ke orang Madinah sampai Nabi doa. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi Madinah, kesejukan, kedinginan, keteduhan, keredupan, kelembutan di Madinah tak sama anginnya di Mekah. Dan Arab Mekah pun tak sama dengan Arab Madinah. Di Mekah, ya haji lah sana, ya haji. Pak Long tu, polis tu, Long Sallallahu Alaihi Wasallam, ya haji lah salihina, ya haji lah salihina. Dia nak abang tak boleh semayang sini. Tapi cara nak abang tu macam kita ni tentera, macam Israel halau Palestin tu. Betul tak? Pada kita ni orang Singapura ni kan jadi lembut lembat, kena cengkah yang polisi haji. Kita ni lawan balik umrah. Dan abang aku bukan buat haji, aku buat umrah. Betul lah kan Long tu. Polis tu, ya haji. Ya haji, ya sulahina, la sulahina. Umrah, lawan umrah. Aku main buat umrah, itu Ustaz Habib. Aku bukan buat haji. Lawan, tojeng. Sungguh lah kan Long tu menang. Dia memang buat umrah sungguh. Rupanya polis tu panggil haji ni. Hajah panggilan untuk kita. Kalau orang Melayu dia panggil haji hajah. Kalau belah India, Baisak orang India Pakistan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan sunnah abang mai bahawa kata apabila Nabi telah merajuk, maka Allah yang pujuk. Akhirnya Allah berikan ganti Aus dan Khazraj Al-Ansari Madinah bela jaga Nabi 10 tahun sampai Nabi pilih untuk mengakhiri jasad hayat dan riwayat hidup Nabi di bumi Al-Munawwarah. Maka kesimpulannya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup ini kadang-kadang kita akan jumpa manusia yang hanya akan ambil kesempatan bila kita ada dan berkepentingan pada dia. Hidup ini bukan siapa yang paling kuat, tapi hidup ini adalah siapa yang paling bermanfaat. Hidup ini tuan-tuan lebih baik basah ditimpa hujan dari berteduh di tempat yang salah namun mengecewakan. Hidup ini tuan-tuan lebih baik kita menunggu orang yang tepat, lebih baik lelah dan lama menunggu orang yang betul dan tepat dari cepat dan selesa menunggu orang yang akhirnya khianat. Tuan-tuan, hidup ini ramai yang datang kepada kita sayang kasih kerana kelebihan, tetapi tak ramai yang sanggup bertahan kerana kekurangan. 999 jenayah membawa pada tiba. Okey, jadi tuan-tuan saya kira sampai situ sahaja. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi malam ini boleh menjadi satu jentikan dan suntikan untuk kita menambah kasih rindu dendam pada Nabi, untuk kalau boleh tidak lain dan bukan apa jua pengisian, apa jua program tentang Nabi, sebab kita tidak senasib baik seperti sahabat yang boleh bertatap, menatap, kan, memeluk erat. Jadi kita dah dipisah oleh Nabi ribuan tahun. Jadi hanya ada majlis Nabi saja yang mampu menggantikan duduk dengan Nabi. Jadi duduklah majlis Nabi seperti duduk dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali itu saja. Mohon maaf dari kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tahniah atas penganjuran Ustaz Habib Nizam. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesihatan, tubuh badan, diluaskan rezeki, kebaikan. Nanti ditambahkan isteri, bukan? Macam Ustaz dah amin awal dah. Okey, ditambahkan kebaikan, ditambahkan semualah kebaikan dan keberkatan, dan semua kita insya-Allah akan diberikan diberikan rezeki dan kelebihan kesempatan untuk sentiasa ziarah Nabi kalau boleh setiap tahun. Semua amin. Amin ya rabbal alamin. Hada wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah.